Assalamualaikum and hai semua. Selamat datang kembali ke podcast Sembang Santai Sastra. Bersama saya Fad Nazir dan di sebelah saya Encik Hakim. Okey, Encik Hakim apa khabar? Alhamdulillah sihat. Saya baik. Okey. Um, Podcast kita yang lepas kita telah membincangkan tentang karya-karya oleh Khairil Anwar, iaitu Aku, Doa dan Diponegoro. Okey. Hari ini kita akan membincangkan lebih mendalam dari segi aspek isi, makna, data budaya dan cara penyebarannya kepada masyarakat. Okay. So, tanpa buang masa lagi, kita terus ke segmen pertama. Baiklah semua, pada siri podcast yang lepas, kita telah pun membincangkan tentang latar belakang Khairil Anwar. Tapi kali ini saya nak bincangkan lagi, tapi secara ringkas dan detail dari segi aspek lain. Okay? So, kita teruskan dengan Encik Hakim. Apa yang Encik Hakim nak ceritakan tentang Khairil Anwar? Okey. Sebagai yang saudara Fatih cakap tadi, Khairil Anwar ni ialah seorang ikon dalam Angkatan 45. Okey, apa itu Angkatan 45? Angkatan 45 ni ialah angkatan yang dibuat oleh sastrawan Indonesia. Dan tujuan untuk penubuhan angkatan ni ialah untuk, seperti kita tahulah, Indonesia time tu tengah dijajah. So, mereka mesti menuntut kemerdekaan. Tapi dalam perjuangan mereka ni, dia orang tidak menggunakan kekerasan. Mereka menggunakan karya-karya sebagai lontaran suara, ekspresi perasaan mereka. Lepas tu, Khairil Anwar ni ialah boleh kata pelopor kepada sastra moden lah. Sebab sebelum ni, sastra tradisional ni merangkumi pantun, berendam dan sebagainya lah. Ya, betul. Dan karya-karya tradisional ni, seperti kita tahu, dia lebih bersifat kepada dekat kepada masyarakat, bukan perjuangan lah kepada sesuatu negara. Memang tabik spring pada Khairil Anwar ni, sebab dia bukan sekadar berperang dalam teks penulisan, dia juga jadi pelopor untuk sastra moden. Betul. Memang salut. Tapi sayangnya beliau sempat hidup selama 26 tahun. Tapi sepanjang kehidupan beliau telah menjadi penggerak lah kepada anak muda di Indonesia untuk bangkit menentang penjajahan daripada karya-karya beliau. Maksudnya karya beliau ni tak kosong, dia membangkitkan lagi untuk anak-anak muda teruskan perjuangan ni. Okey Fat tahu tak sebelum ni karya aku ni kan, dia ada nama lain. Oh, ada nama lain ni? Ya. Oh, saya baru tahu ni. Okey, ini maklumat barulah untuk Fat dan penonton kita lah. Bertuah kerana menonton pada hari ni. Dengar, jangan tak dengar, rugi. Okey, sebelum ni kan, karya aku ni kan, dia menggunakan nama Semangat. Karya ni, dia tidak melepasilah kriteria oleh pihak Jepun lah. Oleh yang demikian, Khairil Anwar ni terpaksalah ubah sedikit kandungan, termasuk juga nama. So daripada Semangat tu dia ubah kepada Aku. Tapi isi dia sama je, masih menuntut pembebasan dan kebebasan hak diri yang kita baca pada zaman sekarang ya. Okay. Faham. So dari situlah kita tahu kenapa dia tukar nama daripada Semangat tu kepada Aku. So tadi merupakan apa? Karya aku. Penuh untuk karya aku lah kan. Okay. Sekarang kita nak masuk pada karya Diponegoro. Ya, betul. Okay. So kita dengar ulasan daripada Encik Hakim untuk karya Diponegoro. Terima kasih saudara Fatih. Okay. Kalau kita nak tahu kan pasal karya Diponegoro kan. Karya Diponegoro ni dia mengangkat seorang pahlawan di Indonesia, iaitu Putera Diponegoro. Beliau ni merupakan seorang pejuang menentang penjajahan Belanda pada abad 1900 macam tu. So dalam karya tersebut, jika kita hayati, dia masih menggunakan aspek-aspek yang membangkitkan semangat menentang penjajahan lah secara umumnya. Sebab karya-karya sebelum ni pun seperti Aku pun, dia membuka minda masyarakat untuk menentang penjajahan ni lah. So dalam Diponegoro ni, dia menggunakan Diponegoro, iaitu putera tersebut, untuk mengekspresikan penjajahan, penindasan yang dialami dan perjuangan yang telah Diponegoro ni lalui lah sepanjang penjajahan tersebut. So secara ringkasnya itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan karya Diponegoro. Oh, sekiranya
karya Diponegoro ni dengan karya yang sebelum ni saling Ada kaitan lah. So nampaknya karya Diponegoro ni dengan karya aku ada saling berkaitan lah. Ya, betul. Faham? Okay, so boleh tak saya nak tanya soalan lagi? Berkaitan dengan Diponegoro ni, okey. Latar budaya pada ketika itu macam mana? Okey. Seperti yang saya ada cerita tadi kan, Diponegoro ni masih berada pada zaman penjajahan, dan Diponegoro ni iaitu seorang pangeran ataupun putera. Dia menentang penjajahan lah, iaitu, dan pada ketika itu Indonesia dijajah oleh Belanda. So kerajaan luar ni menggunakan latar budaya yang sedang dijajah kepada masa tersebut lah. Contohnya kerajaan luar ni menggambarkan perjuangan, keberanian dan cabaran lah yang dihadapi oleh Diponegoro ni. Tapi saya ingin menambah sedikit aspek estetika dia pula. Kerajaan luar ni menggunakan teknik pengulangan dan nada patriotik. Dia menggunakan teknik pengulangan ni bagi meningkatkan lagi lah semangat menentang penjajahan tersebut. Oleh sebab tu kita boleh nampak lah dalam keadaan ni dia menggunakan pengulangan berkali-kali ayat yang sama untuk menegaskan cara menentang tersebut. Faham? Okay, so kat sini kita nampak lah yang dalam karya tu dia meletakkan unsur semangat. Ya, betul. Boleh tak saya nak tahu pula bagaimana cara penyebaran karya? Dalam karya Diponegoro kan, selalunya kita sering dengar beliau, kerajaan luar ni dia mendeklamasikan sendiri. Kenapa dia mendeklamasikan sendiri? Sebab sajak ni dia mengekspresikan perasaan dia lah. Oleh sebab demikian dia menggunakan kaedah penyampaian deklamasi supaya cara penyampaian itu sampai kepada pembaca dan boleh meningkatkan semangat untuk menentang penjajahan tersebut. So cara mendeklamasi tu dia boleh sampaikan kepada khalayak dan juga secara emosi lah. Ya, emosi pun sampailah kepada. Ya, betul. Faham? Ya, betul. Faham. Ini kita borak lagi tentang sajak yang seterusnya, yang terakhir oleh karya Anwar. Okay, so karya aku sudah, karya Diponegoro pun dah. Okay, so kita ke karya yang ketiga, iaitu doa. Okay, so saya nak tanya soalan yang Encik Hakim tahu tak sedikit tentang karya doa ni? Okay, kalau cerita pasal doa ni kan, dia sebuah karya yang berbeza daripada karya yang dua kita bahas tadi. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dalam karya doa ni dia lebih kepada penyesalan dan hubungan dia dengan Tuhan lah. Sebab sebelum ni kita tahu kan dalam dua karya dia ni, dia menunjukkan ekspresi memberontak, berani, lantang dalam menentang penjajahan lah. Betul. So dalam sajak doa ni dia lebih menekankan hubungan dengan Tuhan lah. Sebab beliau ni mengakui dalam keberanian yang beliau mempunyai, yang beliau ada tersebut, masih terselit penyesalan dan ketakutan lah dalam menghadapi perang. Sebab bila perang kan mesti kita akan ada hilang ahli keluarga. So basically karya doa ni lebih kepada hubungan antara manusia dengan Tuhan lah, bukan lagi kepada penjajahan yang seperti karya-karya sebelum ni. Keinsafan lah. Ya, betul. So kita dah nampak dalam karya ni makna dia pun berbeza dengan karya-karya yang sebelum ni. Betul. So saya nak tahu kalau makna pun dah berbeza, so dari segi latar budaya dan aspek estetika ni macam mana? Adakah berbeza juga? Untuk latar budaya pula, dalam karya doa ni kan, dia berbeza dengan dua karya Anwar yang sebelum ni. Sebab dalam karya yang pertama iaitu Aku kan, kita membincangkan bahawa dalam karya ni, karya Anwar ni mementingkan kebebasan, hak asasi manusia dan penentangan kepada penjajah. Lepas tu dalam karya dia yang kedua iaitu Diponegoro, dia mengambil metafora putera Diponegoro sebagai metafora dalam menunjukkan keberanian, penentangan kepada penjajahan. So dalam karya doa ni, karya Anwar ni menggunakan latar budaya penyesalan sebab pada penghasilan karya tersebut
Indonesia pada masa tersebut baru saja menghadapi perang, dan seperti kita sedia maklum, jika berlakunya perang sudah pasti ada kematian dan kehilangan. Pengorbanan. Ya, betul. So dalam keadaan ni dia menunjukkan penyesalan dan hubungan dengan Tuhan lah, antara manusia dengan Tuhan dalam menghadapi perang dan penyesalan. Insafan lah. Ya, betul. Lepas tu dalam estetika dia pula, dia menggunakan bahasa yang mudah dan tidak terlalu kompleks, dan dia menggunakan nada yang penuh penyesalan lah. Melankolik. Ya, betul. Sebab ingin mengekspresikan penyesalan yang dia hadapi tu melalui karya doa ini. Faham? Patutlah selama ni saya baca karya-karya Khairi Anwar. Membekas dalam hati kan. Saya Ya, betul. macam rasa Macam nak dekat. menangis sepanjang masa. Ya, betul. Tak boleh nak berhenti air mata. Okay. Okay, so itulah, sampai sini sajalah kita punya podcast bersama dengan Encik Hakim untuk hari ni. So kita akan teruskan dengan segmen yang lain. So stay tune, okay? Tunggu hari lain.